Assalamualaikum sahabat. Sekarang ni hari Jumaat lah. Jumaat sebelah petang ni. Pagi tadi tak ada buat apa. Sebelah petang hari Jumaat ni saya kata runner lah. Nak runner, nak buat, nak apa, nak pergi baiki sebuah kereta yang saya kata tersadar tepi jalan lah. Tersadar tepi jalan, dan sekarang ni menuju ke tempat lokasi yang kereta dia tak hidup lah, untuk menukar barang dia. Okay. Pagi tadi saya dah cek ya. Saya dah cek apa masalah dia. Jadi sekarang ni saya dah pergi beli barang dia. Dan barang dia saya dah belilah, iaitu kerosakan dia adalah inilah distributor Recon atau second hand dan ori. Ini ori ni, original dia ni. Dia kata owner cakap suruh cari yang second hand sudahlah. Tapi yang ni original ni, Mitsubishi. Brand Mitsubishi ni original. Jadi saya cari kat kedai potong lah, original dia lah. Okey, sekarang ni saya nak tukar inilah distributor dia. Okey, pasal pagi tadi saya dah pergi runner, saya dah cek. Kereta asal dia di depan sana lagi, tapi owner tu dah tarik kereta tu, bawa datang ke ada sebuah rumah owner lah, rumah kawan dia. Jadi kita pergi sekarang, kita tengok kereta tu. Saya dah hampir sampai ni. Okey, tu kereta dia. Kereta Wira tu. Wira. Sekarang saya parking dekat belakang ni. Okey, tu Wira ni. Okey. Dan saya dah sampai Wira ni lah. Saya mati dulu enjin. Dan saya dah sampai ke tempat lokasi dia. Kereta itu lah. Okey, saya akan bawa distributor dia. Rumah orang ni. Rumah orang. Terus sekarang ni saya bawa distributor dia. Saya bawa distributor dia. Sekarang ni saya nak tukar distributor kereta ni, Wira. Dan inilah dia rosak, tak ada api. Tukar. Okey, bye bye.